Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Muhammad Ajmal dalam Buletin Kedah Sejahtera. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Dr. Hilman Abdullah mewakili Kerajaan Negeri Kedah dalam satu lawatan rasmi ke Shenzhen, China. Bersempena majlis menandatangani perjanjian Head of Agreement antara Malaysia dan China. Perjanjian ini akan menjadi satu titik penting dalam memperkukuhkan kerjasama dua hala sempena sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Perjanjian pelaburan itu melibatkan pembangunan dua kawasan industri strategik di Kedah, iaitu Pentas Industrial City dan Q Smart Integrated Industrial Park yang terletak di kawasan 8 Special Border Economic Zone SBEZ Bukit Kayu Hitam. Projek tersebut membawa misi jangka panjang untuk memperkasakan ekonomi hijau, teknologi pintar, pembuatan maju serta persijilan halal bertaraf global. Beliau dalam ucapannya menekankan bahawa Shenzhen Special Economic Zone akan dijadikan model rujukan utama dalam membangunkan kawasan-kawasan industri strategik di negeri Kedah, khususnya dari segi pelancangan, kelajuan pelaksanaan, integrasi teknologi dan ekosistem pelaburan yang menyeluruh. Pendekatan itu diyakini mampu melonjakkan daya saing Kedah di pentas serantau dan antarabangsa. Delegasi Kedah turut disertai oleh Agensi Pelaburan Negeri Invest Kedah dan rakan strategik dari Malaysia dan China. Negeri Kedah fokus membangunkan 40,000 ekar tanah yang merangkumi 15 kawasan industri strategik. Di zon utara, kawasan yang ditawarkan ialah 8 Special Border Economic Zone SBEZ, Kedah Science and Technology Park KSCP, Bukit Kayu Hitam Halal Hub and Logistics Center, Kedah Rubber City KRC dan Digital ASEAN Halal Hub. Di zon tengah pula menempatkan Gurun Heavy Industrial Park, Dodon Smart Park, Bukit Selambau Industrial Park dan Kedah Aerotropolis. Manakala di zon selatan, kawasan industri melibatkan Kulim High Tech Park KHTP, Kulim Industrial Corridor, Padang Mehar Industrial Park, Kulim East Industrial Park, North Kulim Industrial Park dan Bandar Baharu New Industrial Park. Kesemua kawasan industri itu dirancang sebagai hub pelaburan berimpak tinggi yang menyokong pembangunan sektor perkilangan, teknologi hijau, logistik dan industri bernilai tambah. Sektor pendidikan menjadi asas penting untuk mencapai kegemilangan dalam kerangka negeri Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Agama, Datuk Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad berkata, kerajaan negeri berusaha untuk meletakkan Kedah sebagai sebuah negeri yang bukan hanya maju dari sudut kebendaan tapi turut mengembalikan kegemilangan yang pernah dicapai oleh Kedah suatu ketika dahulu. Tambahnya, pelbagai usaha sedang dilaksanakan untuk menjadikan ilmu sebagai perkara asas untuk diberi keutamaan kepada seluruh rakyat Kedah. Jelasnya, antara gagasan yang diletakkan di peringkat kerajaan bagi hal ehwal agama dan pendidikan adalah menyuburkan majlis ilmu dan program-program pembudayaan ilmu serta mengangkat institusi pondok dan sekolah agama di negeri Kedah. Beliau turut menyatakan bahawa kerajaan negeri Kedah sentiasa komited dalam usaha menyuburkan ilmu dan mengangkat institusi pendidikan Islam dengan penganjuran pelbagai program seperti kuliah duha mentalun, kuliah-kuliah di masjid dan program Nur ala Nur. Pengurusi Jawatankuasa Sumber Manusia Masyarakat Cina, India dan Siam dan NGO Wong Chia-Zhen menghadiri sambutan perayaan Vaisakhi yang dianjurkan di Persatuan Gurdwara Sahib, Sungai Petani. Melalui peruntukan sejahtera kaum Kerajaan Negeri Kedah, sumbangan telah disalurkan kepada komuniti Sikh bagi melancarkan pelaksanaan sambutan perayaan tersebut. Beliau berharap melalui peruntukan khas sejahtera kaum Kerajaan Negeri Kedah, usaha itu dapat menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum demi kestabilan dan kesejahteraan negeri Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Dr. Hilman Abdullah mengadakan lawatan ke sebuah syarikat kimia elektronik bertaraf global yang membekalkan bahan kimia berprestasi tinggi untuk industri bateri, semikonduktor, paparan elektronik dan tenaga baharu. Syarikat tersebut berperanan penting dalam rantaian bekalan global untuk kenderaan elektrik dan teknologi hijau serta tersenarai di Bursa Saham Shenzhen. Pihak syarikat turut berkongsi minat yang mendalam untuk melabur di Malaysia, khususnya di Kedah, memandangkan potensi besar negeri ini dalam sektor semikonduktor, tenaga boleh diperbaharui, otomotif elektrik dan pembangunan kimia elektronik. Potensi kerjasama itu dijangka mampu memperkukuhkan ekosistem industri berimpak tinggi serta mencipta peluang pekerjaan baharu untuk rakyat Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Haji Muhammad Saleh Saidin mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-48 Satuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Negeri Kedah serta Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-8 Koperasi Kontraktor Melayu Kedah Berhad yang berlangsung di Raya Hotel and Convention Center Alostar. Beliau menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para kontraktor khususnya dari industri pembinaan atas sumbangan signifikan mereka dalam membina dan memajukan negeri Kedah dan Malaysia khususnya. Beliau meletakkan harapan agar ia terus menjadi benteng yang kukuh dalam memperjuangkan nasib dan hak kontraktor Melayu
sekaligus memastikan kesinambungan dan kekuatan ekonomi Bumi Putra dalam sektor pembinaan. Pasukan Bola Jaring Remaja Kedah telah dinobatkan sebagai juara kejohanan bola jaring remaja kebangsaan 2025. Pasukan Remaja Kedah berjaya menumpaskan pasukan Remaja Johor pada perlawanan akhir baru-baru ini. 3 atlet negeri Kedah telah dinobatkan sebagai pemain terbaik keseluruhan kejohanan. Penyerang terbaik disandang oleh Puteri Nur Sarah Abdullah. Pertahanan terbaik disandang Nuris Syazlin Amirdin, manakala penjaring terbanyak disandang Izazrin Aizi Ahmad Jani. Kedah Medical Center KMC telah diiktiraf sebagai salah sebuah hospital terbaik di Malaysia oleh Newsweek dalam World Best Hospital 2025 baru-baru ini. Pengiktirafan berprestij itu mencerminkan komitmen padu pihak KMC dalam memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang cemerlang dan berkualiti tinggi. Bulletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusan Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.